Okey, kamu tak cukup duit, tapi kamu dapat projek. So, apa yang kamu patut buat untuk jalankan projek tersebut? Okey, sebelum tu saya Dato' Aziz, coach untuk bisnes kontraktor anda lah. Okey, saya ada tak? Saya rasa situasi ni selalu orang akan hadapi lah. Dia nak start satu projek, dia tak cukup duit, kan? Sebelum tu mungkin dia pakai duit modal dia, tapi mungkin duit modal dia dah habis lah, kan? So, apa dia patut buat? Yang paling penting sekarang ni, untuk buat sesuatu projek, kan? Kalau boleh, especially untuk projek-projek swasta lah. Kita nak buat renovation rumah contoh, kan? Yang mana kita boleh deal direct dengan tuan punya yang membayar payment kita tu lah. Macam tuan rumah ke apa ke. Kita minta advance dulu, kan? Tapi jangan minta advance banyak-banyak. Kalau kita minta advance banyak-banyak, mungkin orang takut kita tipu. Kita minta advance, kan? Jadi dan pastikanlah advance tu cukup untuk kita start projek lah. Jangan banyak-banyak. Kalau macam contoh renovation rumah tu 100,000, janganlah minta sampai 30-40,000. Minta 5,000, 10,000 pun maksimum 10,000 je lah. Sebab kadang-kadang minta banyak-banyak nanti tuan rumah tak percaya. Minta advance payment. Now, let's say lah kamu tak dapat projek dengan tuan rumah. Kamu dapat dengan agensi kajian. Contohnya macam JKR. Kamu tak boleh minta advance payment, kan? Tapi kalau projek yang bawah 200,000, kamu tak payah letak dipanggil performance bond. Tapi kalau projek atas 200,000, kamu kena letak performance bond. Dan let's say lah kamu dapat projek bawah 200,000, tapi kamu tak cukup modal untuk start projek tu. So, apa yang kamu patut buat? Yang paling penting sekarang, sebagai kontraktor, saya sarankanlah you all ni start buat relationship dengan kamu punya hardware di tempat yang kamu nak buat kerja tu lah. Dan cuba dapatkan hutang dengan dia orang lah, kredit dengan dia orang, kan. Biasanya kalau kita baru start sesuatu projek ni, kita dapatlah hutang mungkin 5,000 ke apa ke, kan. Jadi itulah jadi modal kita untuk start kerja, kan. Itu salah satu yang paling penting lah kalau kita cuba buat lah. Tapi kalau lah dia orang tak kenal kita, let's say dia tak kenal kita, apa yang kita boleh buat? Kita carilah subkontraktor yang boleh tolong kita siapkan kerja. Cuma hari ni kita kena bercareful sikit lah. Sebab kajian hari ni dah ketatkan undang-undang, kita tak boleh jual projek pada orang, kan. Jadi kita kena buatlah macam joint venture ke dengan dia, buat satu agreement. Kita berkongsi untuk projek tersebut lah. Jadi dia keluarkan modal, buat sama-sama, kan. Kita pun datang site. Lepas tu kita, kalau agreement tu kita tetapkanlah dalam selisih keuntungan tu, katakanlah 100,000, untung 20,000 tu, kita split lah. Dia keluarkan modal, kita ambil lah sikit, kan. Dia ambil 60%, mungkin kita ambil 40% je. Ini 3 cara saya nak kongsikan kalau kita tak cukup duit lah untuk start satu projek. So, dapat sesuatu, kongsi dengan kawan-kawan, dan kalau perlu saya punya bimbingan, kontak saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.